Habis satu koloni lebah keluluk saya adik kakak diseret oleh satu musuh keluluk ni boleh dikatakan bahaya jugalah adik kakak. Disebabkan saya terlepas pandai satu koloni keluluk saya yang melemah ni sahabat. Yang menyebabkan koloni lebah keluluk saya ni sahabat diseret oleh musuh keluluk iaitu kumbang pollen sahabat. Mungkin kebanyakan sahabat kita pernah diseret oleh larva ulat BSF. Tapi selain larva ulat BSF tu sahabat, ada satu lagi spesies iaitu kumbang pollen ni sahabat yang menyerang koloni lebah keluluk seperti larva BSF. Kalau sahabat dapat lihat pada kantung bibrik itu ada lubang-lubang ke sahabat. Itu adalah kesan terbuk oleh larva kumbang pollen lah sahabat. Habis satu koloni saya mati sahabat, di mana ia diganggu oleh kumbang pollen ni lah sahabat. Tapi nasib baiklah sahabat, ratu koloni keluluk utama ni berjaya saya selamatkan. Ratunya masih sihat dan segar lagi lah. Tak nak kata segar tu tak segar mana lah sahabat, tapi masih boleh diselamatkan lah. Namun lebah pekerjanya amat sedikit, tapi kita akan buat pinjaman lebah pekerja daripada koloni lain lah untuk selamatkan ratu ni. Kalau berjaya insyaAllah lah nanti. Itu dia sahabat ratunya. Ada dalam kantung tu. Saya letak sekali dengan nurse bee untuk temui ratu tu supaya dia tak stres lah. Itu dia adik kakak, dia punya ratu dah keluar. Siap molek bontot perbesar. Semoga kita boleh selamatkan lah ratu lebah keluluk ni. Jadi sahabat ni adalah kotak khas lebah keluluk utama yang diserang oleh kumbang pollen sahabat. Habis telur-telur dia kering sahabat sebab tak ada penjagaan daripada lebah pekerja ekoran diganggu oleh larva kumbang pollen sahabat. Kalau sahabat dapat lihat dekat propolis dan dekat kawasan telur lebah keluluk ni sahabat, ada larva kumbang pollen yang sedang duk makan lah dia punya nutrisi pada telur lebah keluluk tu sahabat. So jadi ni sahabat, kita keluarkan balik sisa-sisa propolis dan sisa-sisa kumbang pollen yang ada dalam kotak khas ni sahabat, untuk kita lupuskan supaya tidak merebak kepada koloni yang lain lah sahabat. So agak kerja jugalah saya buat pelupusan ni, tapi apa kadanya terpaksa kita lakukan sahabat. Kalau tidak habis koloni keluluk yang lain diserainya juga. Sebelum keadaan yang merugikan itu berlaku sahabat, kita cegah awal lah sahabat. Itu dia sahabat. Selepas bakar semua ni, kita asing lah. Kita tak guna dah propolis ni untuk buat perakak atau apa ke. Memang kita buat terus lah propolis daripada sisa-sisa kotak hasil peninggalan keluluk diserang kumbang pollen ni sahabat. Jadi sahabat, kalau ada koloni lebah keluluk sahabat melemah tu sahabat, jangan dibiarkan lah sahabat. Banyak musuh-musuh lebah keluluk menanti untuk masuk ke dalam sarang dia dan mengambil hasil yang ada di dalam sarang koloni lebah keluluk. Seterusnya dia akan hapus koloni lebah keluluk sahabat lah kalau tidak diambil tindakan. Jadi sahabat, kalau ini adalah larva dia sahabat. Nampak je duk makan bibrik di dalam kantung bibrik. Bibrik ni dah diserang oleh kumbang pollen. Larva dia dah makan, bau bibrik ni pun boleh tahan jugalah sahabat. Yang warna kuning orange tu sahabat, itu adalah kumbang pollen yang dah dewasa sahabat. Banyak dah netah dalam kotak khas ni sahabat, tetapi saya dah buang, jadi tinggallah separuh dan ada sisa-sisa larva kumbang pollen lah. Itu dia kumbang pollen, nampak tu sahabat. Dia terbang laju sahabat kumbang pollen ni. Dia tak seperti larva BSF. Larva BSF dia agak besar sikit. Sebelah tepi tu pun ada kumbang pollen, nampak tu larva dia. Ni lah kumbang pollen sahabat. Dia makan bibrik di dalam sarang lebah keluluk kita. Dia buat lubang dekat kantung bibrik tu. Dia akan makan bibrik yang berada di dalam sarang keluluk. Kumbang pollen ni sahabat, dia masuk bertelur macam mana sahabat. Sarang keluluk kita apabila melemah sahabat, dia akan serailah, dia akan bertelur di rongga-rongga yang tak ada pengawal ataupun tak ada penjaga tu, dia mudah masuk lah. Sebab apabila koloni melemah ni sahabat, mudahlah untuk musuh-musuh keluluk menyusup masuk ke kawasannya sahabat. Okey sahabat, kita jumpa di video yang akan datang pula. Assalamualaikum.